Kalau baru nak simpan emas, jangan ulang kesilapan yang sama saya buat dulu. Kesilapan saya mula simpan emas dulu. Mula-mula saya ingat emas ni hanya untuk orang kaya yang ada banyak duit. Jadi yang bajet kecil-kecil ni tak payahlah simpan emas, simpan duit je. Jadi saya lambat dapat kesedaran, lambat dapat pendedahan ilmu, tak ada bimbingan daripada guru, tak jumpa lagi buku wang emas ni. Jadi akhir sekali saya terpaksa bermula dengan harga yang lebih tinggi. Saya bermula simpan emas tahun 2020. Harga emas dah jadi 260 waktu tu. Padahal Publigo ni dah ada sejak 2008. Jadi saya rugi, saya buat silap, saya bermula lambat. Dan yang paling rugi, saya jual emas ni waktu saya tak perlukan duit. Walaupun harga dah untung saya jual, tapi bila saya jual tanpa matlamat, saya mengurangkan tabungan. Jadi saya rugi dekat situ. Dekat situ saya belajar, kalau nak jual emas waktu dah capai matlamat, bila terdesak ataupun tukarkan kepada aset yang lain. Selagi tak berlaku 3 keadaan tu, tak perlu jual, konsisten menabung setiap bulan. Sebab ada cara yang paling mudah dah sekarang ni, menabung dekat EcoMassGap, menabung ikut bajet kita. Bila kita menabung konsisten setiap bulan, kita dapat puratakan kos beli emas tu. Dan saya dapat bimbingan secara percuma daripada guru saya, sebab dia selalu pesan, simpan emas ni bukan ikut trend, bukan sebab FOMO, tapi tentang ilmu dan cara yang betul. Kalau tak ada ilmu, harga emas turun kita risau, harga emas naik pun kita risau. Bila kita dah baca buku wang emas ni, atau harga emas murah, kita tahu apa nak buat. Harga emas tinggi, kita tahu apa nak buat. Jadi bagi tuan-puan yang baru nak bermula, dia pergi dekat profil saya, bermula dengan cara yang betul. Mula dengan ikut bajet kita serendah 100 dulu. Supaya tuan-puan tak rugi macam saya dulu.